Ibu ayah ingat tak, 100 pada tahun 2000 kita boleh beli barang penuh satu troli. 100 yang sama tahun 2010 kita hanya mampu penuhkan mungkin separuh troli sahaja. Dan kalau hari ni dengan 100 yang sama, lagi sikit benda yang kita boleh dapat. Tak perlu bawa troli pun. Itulah kesan inflasi. Ibu ayah, hari ni hari ke-11 dalam perkongsian saya untuk 30 Ilmu Emas Raya Edition. Selama 30 hari ni kita akan kongsikan dengan ibu ayah 30 ilmu emas khas untuk musim raya. Hari ni saya berada di Putrajaya. Kuasa beli duit kita makin lama makin jatuh. Jadi untuk simpanan yang kita nak buat untuk anak-anak ni, simpanan ni mesti kena dibuat dalam bentuk yang lebih bertahan nilai seperti emas. Sebenarnya tak terlambat pun kalau kita baru nak mula simpan emas untuk anak tahun ni. Sejarah harga emas akan tetap berulang dan harga emas yang kita beli hari ni untuk anak-anak kita akan tetap makin mahal 2 tahun di masa akan datang. Untuk pendidikan anak-anak ni, jangan simpan semuanya dalam bentuk duit. Tukarkan kepada emas sebab nilainya lebih terjamin bila sampai masa mereka nak masuk universiti nanti. Mula kecil ni tak ada masalah pun, memang boleh sahaja. Yang penting kita mula hari ini. Untuk ibu ayah yang tengok video ni dan nak mula simpan emas untuk anak-anak, cepat tulis emas raya di ruangan komen dan saya akan bantu tunjukkan cara paling mudah untuk mula walaupun dengan bajet kecil bersama dengan Public Gold. Jom ibu ayah, mulai raya tahun ni kita simpan emas untuk anak-anak tersayang.